Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Waalaikumsalam. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tajuk kata sapaan dan kata ganti nama diri. Okey, kita belajar hari ni dalam bentuk digital iaitu quizzes. Boleh? Boleh. Okey, jadi kamu semua boleh masukkan kod ini ataupun imbas QR yang di sana. Cikgu. Boleh ke tak? Boleh. Okey, sekarang dah cukup semua, kita mula, okey? Okey. Okey. Selamat menjawab semua. So, ada 10 je soalan ni. 5 soalan sapaan dan 5 lagi soalan kata ganti nama diri. Oh, betul lah cikgu, saya jawab. Jawab lagi, cepat. Okey tak semua? Boleh cikgu. Saya nombor 1. Oh, Aiman. Kenapa? Apa yang susah? Apa ni cikgu? Kata ganti nama diri yang sesuai untuk merujuk kepada seseorang yang sedang berbicara. Tengok cikgu, saya nombor 1 cikgu. Bagusnya Aiman, pandainya awak. Yang lain cuba. Kamu jawapan dia. Ya, pandai dapat Terima ni. kasih cikgu. Ain jawab apa yang ni Ain? Apakah sapaan yang digunakan untuk menyapa rakan sebaya di tempat awam? Mana ada cikgu suruh bincang? Jawab Alamak, masing-masing. kan jawab sendirilah. Weh. Ya. Sekarang cikgu nak tengok macam mana kamu semua faham apa yang cikgu ajar sebelum ni. Okey? Jom. Salah lagi? Apabila Nazim kena marah. Nazim jawab apa yang ni Nazim? Kami. Patutnya Kami. Kami, okey. cikgu dah hadapan awak je ya. Maafkan saya cikgu. Salah lah Nazim. Apabila Itulah, cikgu dah cakap ikut kemampuan awak sendiri, bukannya ikut orang lain. Tak nak dah tiru Nazim. Laju-laju ya semua. Alah, saya tadi semua dah betul. Satu tadi salah. Lepas tu siapa suruh awak tiru orang lain? Maafkan saya cikgu. Okey, jadikan itu sebagai pengalaman, okey? saya dah siap. Tengok tu, nombor 1. Wah, bagusnya Aiman. Okey, nampaknya awak betul-betul faham ni apa yang cikgu ajar sebelum ni. Betul. Okey. Kita tunggu kawan-kawan awak, okey? Baik cikgu. Patrin dah turun nombor 3. Ha, nampaknya macam tu. Untuk seorang perempuan yang lebih tua. Semua dah selesai ke? Alah. Tak adil. Okey, lagi 2 orang lagi. Nazim dah siap? Sikit lagi. Satu lagi. Okey. Siap. Saya dah siap Okey, cikgu. Nazim dah siap. Siap. Fatni dah siap. Saya dulu ya. Okey. Jadi, tempat pertama kita ada Ain Iman. Yang kedua kita ada Nazim Haikal. Dan yang ketiga kita ada Hajar Fatni. Kak, saya sepatutnya nombor 1 sebab Nazir tadi. Siapa suruh awak tiru? Ya, salah saya. Itulah salahannya. Okey, jadi nampaknya murid-murid ada yang dah faham sepenuhnya apa yang cikgu ajar sebelum ni. Ada yang faham sedikit dan ada yang dah faham cuma mungkin kesilapannya bila dia tiru orang lain. Okey, jadikan pengajaran lain kali ya. Okey, jadi selesai kelas kita untuk kali ini di mana cikgu ingin menguji kefahaman kamu semua tentang kata sapaan dan kata ganti nama diri. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, setelah selesai pembelajaran kita secara digital sebentar tadi, kini mari kita bicarakan serba sedikit tentang kebaikan penggunaan digital. Yang pertama ialah akses lebih fleksibel kerana boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Yang kedua, pembelajaran lebih interaktif dan lebih menyeronokkan. Yang ketiga, mengasah kemahiran digital untuk seorang guru dan murid. Dan yang keempat adalah kualiti pelajar yang lebih berkesan. Jadi itu sahaja kebaikan penggunaan digital yang akan kita bincangkan. Itu sahaja
dipelajari oleh kumpulan kami aktiviti keempat. Sekian, Terima kasih.